Ini pengkhianatan dan jual maruah bangsa. Kedua, saya nak tegur sikitlah Menteri MITI. Jangan korbankan kedaulatan negara dan daya saing negara. Kenyataan yang MITI buat baru-baru ini membimbangkan. Seperti mana yang dilaporkan, seolah kita mahu memujuk Amerika dengan mengorbankan perolehan kerajaan, melonggarkan sektor halal, bertolak ansur dalam agenda Bumiputera. Ini yang dikatakan non-tarif barriers itu. Ini pengkhianatan dan jual maruah bangsa kalau dibuat. Agenda Bumiputera sudah dianaktirikan dan diabaikan ketika ini. Sekarang nak ratah lagi. Langkah ini akan merugikan negara, terutamanya orang Melayu. Jangan kita longgarkan dasar ini supaya hanya manfaat kepada satu negara luar sahaja. Terdapat laporan juga yang kerajaan akan beli aset dari Amerika Syarikat untuk kurangkan defisit perdagangan, seperti aset pertahanan, keselamatan dan perolehan oleh GLC, Petronas, KTMB, MHB di bawah MOF. Betul ke ini? Kalau betul, perlu dijelaskan. Tadi yang Muhammad Tambun kata banyak butiran di bawah NDA tak boleh dijelaskan. Jadi apa yang boleh masyarakat dan PMKS tahu rundingan-rundingan ini kalau semuanya kita simpan? Yang kedua, sikit. Silakan. Nak sambung yang tadi, ingatan kepada kerajaan itu, sebab ada nota-nota di sebelah sana, di sebelah Washington DC, yang membayangkan bahawa dalam rundingan-rundingan ini, ia ada kemungkinan melibatkan the US dengan izin. The US might compel countries to make changes in their tariffs and regimes related to government procurement, digital economy, subsidies, IPR protection dan sebagainya for promoting the US interest. Saya rasa kalau diizinkan, saya nak cadangkan itu disambung dalam kupasan yang Muhammad Machang tadi. Terima kasih. Terima kasih Yang Muhammad Indra Mahkota masukkan ucapan beliau dalam ucapan saya. Jadi apa yang perlu kita buat Tan Sri Pertua? Pertama, hentikan hasrat naikkan SST Mei ini. Hentikan dulu. Kedua, harga minyak global jatuh 25% sejak Januari dan 20% sejak April yang pertama. Tapi kerajaan nak teruskan hapus subsidi minyak. Ini bukan masa yang sesuai. Tangguhkan dulu penghapusan subsidi minyak hingga krisis ini selesai. Dengan menunda kenaikan penghapusan subsidi petrol, kita boleh memberi ruang bernafas kepada industri dan pengguna yang sedang bergelut. Ketiga, lupakan dulu pengurangan defisit fiskal. Ini bukan masa untuk potong perbelanjaan, tapi kena ada suntikan, terutamanya ke dalam sektor berimpak tinggi yang mempunyai high economic multiplier, terutama kepada kontrak kecil di seluruh negara. Tadi saya dengar apa yang Imam Tambun cakap, saya puji dan sokong. Bukan kita bangkang semata-mata. Tapi jangan taksub dengan defisit. Jangan dengar sangat penasihat barat. Keempat, insentif kepada pengeksport juga harus ditambah baik dan diperluas. Saya dengar tadi daripada Tambun, baik, saya sokong dan saya setuju.